macam kita kata kehidupan perpisahan. Ya, perpisahan. Hidup ni memang salah satunya perpisahan. Kan? Kita dah berpisah dengan mak ayah kita. Meninggal. Ada orang berpisah dengan suami, ada berpisah dengan anak-anak. Meninggal. Benda tu biasa lah tu. Susah sangat. Sama lah saya pun susah faham. Kan? Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah. Sebab tu minta faham. Tapi minta faham, jangan minta faham macam orang tua kita. Tak, jangan. Ingat doa kita, Allah marzukna fahman nabiyyin. Ya Allah, tolong bagi aku faham. Tapi Nabi ajar doa tu dia guna rezeki. Allah marzukna. Ya Allah, tolong rezekikan kepada aku. Ya, rupa-rupanya rezeki bukan makan dan minum saja. Rezeki bukan duit dan harta saja, bukan. Rezeki itu salah satunya faham. Faham tu pula sebagaimana kau bagi Nabi mu faham. Macam mana hidup yang kami kena lalui. Banyak waktu-waktu puan-puan